Dah cuti sekolah kan, mesti anak-anak nak rasa makan craving sangat kek-kek kan. Sekejap lagi ajak mama pergi kedai lah. So kita buatlah sendiri, senang sangat-sangat. Kita buat kek koko 2. Okey, mula-mula 3 biji telur. Okey, kita guna blender je semua ni. Okey, 1 cawan susu. Yang ni kami guna susu tepung tau. Okey, lepas tu 1 cawan susu cair, 1 cawan gula. Okey, 1 cawan susu pekat. Okey, lepas tu minyak pun 1 cawan. Okey, lepas tu blender semua, tak payah buih-buih pun tak payah. Okey, tepung dalam 1 suku. 1, lepas tu setengah suku-suku cawan tu. Okey, lepas tu tepung gandum tadi 1 sudu besar soda dengan baking powder pun 1 sudu besar. Okey, lepas tu tuanglah yang benda yang kita blender tadi. Dia simple sangat-sangat. Nampak? Set saja. Okey, kalau hampa suka manis, hampa tambahlah susu sikit nah. Okey, bagi kami dah cukup dah rasa dia ni. Okey, kami buat 2 color. So, yang ni color putih dulu. Okey, kita kacau bagi semua rata semua. Okey, yang ni warna putih lah. Okey, terpulang kalau hampa nak berwarna boleh. Okey, lepas tu masuk dalam loyang dulu yang warna putih ni. So, kita kukus. Kukus macam biasa, kukus dalam 10 minit, 20 minit pun boleh. Okey, tapi kami guna 10 minit je sebab kami guna pengukus yang besar tu. Okey, okey, untuk bancuhan yang coklat tu kami tambah serbuk koko. Terpulang kepada hampa nak bubur Milo pun boleh. Jangan banyak sangat koko, nanti pahit. Okey, main agak-agak lah. Okey, lepas tu masuklah. Nampak layer tadi tu kita dah kukus dah. Ni layer kedua pun dah kukus. Masuk balik layer yang terakhir warna putih balik. Nampak? Kita kukus dalam 20 minit lah. Semua lengkap semua tu dalam 25 minit lah. Okey, jaga panas ni. Nampak tak cantik kan? 2 layer. Buburlah coklat ke, topping cream cheese ke. Cream cheese kami tak ada, so kami bubur coklat je. Coklat pun beli pakai yang bar coklat je. Okey, simple je kan? Okey, save resipi ni. Jangan lupa cuba. Jom kita makan.